Hai, Assalamualaikum. Good morning. Hari ni dah pukul, jam menunjukkan pukul, sekejap mana cek. Pukul 11.12 minit tengah hari. Tak tengah hari lagi. Hari ni kita datang kebun sebab kerja kat Pendang dah settle. Kita dah settle meracun semalam semua. Hari ni nak sebab hari ni membaja je. Pam ayak pun sebab nak pam ayak pagi tadi pergi tengok. Ayak kering dalam sungai. So hari ni kita mai kebun sebab setelah berbulan-bulan, nak dekat sebulan lah, kita tak mai kebun. Kalau boleh tengok macam nak tunjuk Okay. Kita mai kebun, mai tengok tanaman-tanaman kita. Sebab rosak pisang pun dah ada yang masak tu. Sebab pisang kerau duk curi, kerau mai daripada bukit tu. Ni kan. So hari ni kita meracun dah habis ketiga. Tong yang ketiga yang mak kita pegang tu, dia meracun tu. Kita dah racun dah satu atas. Nak pindah atas lagi. Esok kita buat sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit gitu. Hari ni kita nak tunjuk kat hampa pokok ni. Orang panggil apa? Ubi kemili. Tapi dia tak ni lagi. Hampa tengok ni. Dia mopui sebabnya kemarau, sebab tak hujan. Tanah pun merekah hampa. So tanah merekah, ubi pun tak ada lah, dia tak kena. Dia nak penjagaan dia, tak tahu lah, dia nak tambun banyak tanah kan. Tambun, timbus. Tambun. So kita dapatlah beberapa. Kau tengok ni. Ni lah ubi kemili ni. Ubi kemili. So nak tunjuk kat hampa yang part kita orang ni meracun sebab tinggal banyak hari dia naik. Dia naik hutan lah semua. Belah bahagian sebelah tengok naik hutan. Setelah nak dekat setahun lah, daripada tahun lepas bulan berapa entah. Tak main-main tengok. Pokok sawit pun, pokok menjalak pun dia belik lah pokok sawit tu kan. So, kita ada pokok limau. Kita ada pokok sawit kita. Nanti kita akan tambah baja. Tengok macam mana dia. Daun-daun dia kita akan tengoklah macam mana. Tengok. So tengok ni mak kita pegang racun guys. Tengok tu dia. Kemas tak kemas lama. Tengok sikit. Senyum. Aduh. So tu je. Lagi kita nak pergi tolong Pak Mustaq korek ubi. Korek ubi kemili ni lah. Dia tanya lagi banyak. So kita nak ni balik. Tengok. Korek-korek balik. Sebab kalau tak korek lagi dia mopui. Sebab sekarang kan kemarau. So tu je. Feedback kita hari ni. Feedback lah lagi. Hari ni kita punya aktiviti. So jumpa lagi guys akan datang. Bye.